Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Berita tergempar, hari ini harga Mazdah pun mencecah RM656 untuk segram. Tapi baru je turun kepada RM651 untuk segram. Malam tadi harga Maz merekodkan kepada paras paling tinggi dalam sejarah Public Gold, iaitu RM656 untuk 1 gram. Sebab itulah tuan-puan, dalam tabungan emas jangan pernah bertangguh untuk bermula. Sebab mereka yang bertangguh selalunya akan berakhir dengan penyesalan dan akan merasa rugi sebab tak bermula dengan lebih awal. Waktu terbaik untuk menabung emas adalah ketika mana bukan harganya rendah, tapi ketika mana tuan-puan ada duit lebihan yang yakin tidak akan digunakan dalam tempoh 2 tahun akan datang. Sebab harga emas untuk jangka masa panjang nilainya semakin lama semakin meningkat. Jangan pernah tunggu ada duit banyak ataupun kaya baru nak mula menabung. Sebaliknya, untuk tabungan emas, jika anda ada bajet sekitar 100 pun dah boleh terus bermula tanpa perlu tunggu ada bajet yang besar. Melalui kaedah Icon Emas Gap, anda boleh menabung emas sedikit demi sedikit dan anda boleh fizicalkan emas tersebut bila mana target simpanan anda pun tercapai. Jadi bagi siapa-siapa yang nak mulakan tabungan emas, jangan pernah bertangguh, mulakan pada hari ini. Saya akan bimbing anda sebaiknya. Cara dia bagaimana? Anda boleh rujuk pin video di profil. Nanti saya bantu anda sebaiknya. Dapat sesuatu, boleh follow.